quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sihat lagi? Masih boleh lagi? Okey, saya hari ini saya santai. Walaupun kita tengok modul kita macam biasa, tapi santai. Saya bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini untuk bertanyalah. Kalau rasa macam kurang jelas, boleh tanya. Yang penting pukul 12 kita makan tengah hari. Walaupun hari ini kita ada jemputan, kita utamakan yang tuan rumah dulu. Okey, seterusnya. Okey, seperti biasa tuan-tuan, saya maklumkan dulu kalau tadi dah bercakap panjang dah. Mungkin tuan-tuan berasa nak buang air sebelah kanan kita, laki perempuan. Kemudian kalau nak ringan-ringan di belakang, gitu saja. Okey, kemudian untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya mula sedikit berkaitan dengan panduan mendapat umrah yang mabrur. Yang pertamanya ialah kesungguhan dalam menunaikan ibadat umrah dengan berpandukan ilmu pengetahuan. Jadi yang ni saya rasa kita dah ada belaka dah pada pagi ini. Dengan saya saja tuan-tuan dan puan-puan, dia pun kali ketiga dah dengan saya, insya-Allah lah dah boleh. Dan ada lagi yang dah lebih pada tu. Di sini saya dah 3 kali. Kemudian hendaklah bersifat ikhlas dalam melaksanakan segala amalan. Itu amalan yang penting lah. Yang ketiga, hendaklah membersihkan hati dari sifat yang tercela. Jauhkan sifat riak, megah-megah, membanggakan diri dan lain-lainnya, seperti dapat mengerjakan umrah sunat lebih banyak dari orang lain. Ini pun tuan-tuan, gini, saya tak seronok duduk macam ni. Duduk statik tak best lah. Okey, saya jalan-jalan. Okey, yang ketiga ni, kita hendaklah membersihkan diri, hati kita daripada sifat tercela. Kemudian yang saya nak sebut di sini ialah jangan bermegah-megah ataupun membanggakan diri dari lain-lain, seperti dapat mengerjakan umrah sunat lebih daripada orang lain. Tuan-tuan, bila sampai di Mekah ni kan, dia semangat nak buat umrah tu cukup tinggi. Tapi tuan-tuan kena ingat satu yang disebut-sebut oleh masyarakat yang pergi umrah ni, apa dia kata? Dia kata siapa buat umrah 7 kali sama pahala dengan sekali haji. Pernah dengar tak? Ini hadis palsu. Ini tak ada. Dia takkan sama. Dia haji lain, umrah lain. Itu dalam sebutan hadis palsu tu, hadis yang disebut-sebut oleh orang-orang yang tak menentu ni. Dia kata siapa yang melakukan umrah 7 kali pahalanya sama sekali haji. Itu tak betul tuan-tuan. Dia yang betulnya ialah apabila kita berada di Mekah ini, amalan yang paling afdal sekali ialah tawaf sunat. Perbanyakkan tawaf. Kita sampai saja di Mekah, kita buat umrah yang pertama, umrah wajib. Kemudian yang kedua, kita buat tawaf sunat. Setiap kali masuk solat waktu ataupun selepas solat waktu, kita buat 7 pusingan tawaf sunat. Itu yang amalan yang paling afdal. Besok pula kita nak pergi ke Ja'ranah, kita nak pergi lawatan ke Hudaybiyah, kita nak buat lawatan-lawatan apa? Pada masa tu kalau kita berkesempatan nak buat umrah sunat, silakan, boleh, tak ada masalah. Cuma jangan memegah diri lah. Kadang-kadang bila kita dah buat 3 kali, kita tanya kawan sebelah, kau dah berapa kali umrah sini? Dia kata aku baru sekali, baru umrah wajib sekali. Dia kata aku dah 3 kali. Dia tengok semangat dia. Tuan-tuan, jangan act lah dekat sana kan. Saya secara peribadi, diri saya sendiri, saya pun cita-cita berangan-angan nak buat umrah banyak kali. Sampai di sana kita umrah pertama saja, balik hotel, betih dah tak mampu menanggung. Kan? Betih kan badan besar, betih kecil. Jadi dia tak boleh nak menahan. Tapi siapa yang muda-muda ni, silakan. Nak buat 2 kali boleh, 3 kali boleh, 4, silakan. Tak ada masalah. Boleh je. Kan? Cuma yang dikatakan yang sama dengan haji, itu yang tak ada tadi. Kemudian seterusnya ialah
rajin melakukan amalan sedekah khasnya sewaktu berada di Mekah dan Madinah lah. Kita kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan nanti, masa tukar duit tu, jangan tukar duit 50-50. Jangan tukar duit 100-100 kalau boleh. Kita dapatkan juga duit rial-rial tu, yang kecil-kecil. Sebab di Mekah, dia ada duit shilling tau. Shilling tak payahlah, orang tak nak pun bagi shilling. Paling-paling duit 5 rial, duit 1 rial, 1 rial, kan? Duit 10 pun boleh nak bagi yang nak sedekah. Tuan-tuan kena ingat satu, di Mekah dan di Madinah ni banyak wali Allah. Saya dah pernah kena sekali. Dia gini tuan-tuan. Masa saya pergi ziarah satu tempat ni di Madinah ke Mekah, saya tak ingat lah. Saya nak beli tasbih. Nak beli tasbih yang putih tu kan, yang dia kata satu tasbih ni 5 rial. Jadi saya ambil satu saja. Saya tengok orang yang jual tasbih ni orang buta. Bila orang buta, saya cepat kesian. Bila saya tengok orang buta, saya kesian. Maka saya pun ambil satu tasbih, saya bagi dia 10 rial. Dia pegang duit 10 rial, terus dia tangkap. Saya ditangkap ni, ditangkap pegang saya. Dia kata, saya jual tasbih, saya bukan minta sedekah. Apa maksudnya? Dia boleh tahu berapa duit yang saya bagi tu, duit 10 rial, bukan 5 rial. Dan terus ditangkap saya, dia bukan ditangkap, dia pegang saya kat sini. Dia kata, saya penjual tasbih, saya bukan minta sedekah. Last kali saya kata, saya sedekah kepada Tuan Haji lah. Sebab dia boleh tahu, kita nak sedekah tu. Dia kata, saya bukan minta sedekah tu, saya jual. Maksudnya di sini, agak-agak siapakah dia? Orang buta, yang tak boleh nampak duit, tak boleh nampak muka saya, tetapi dia boleh tahu apa saya bagi lebih dekat dia. Nampak tak? Jadi itu dia antara, kalau kita orang buta di Malaysia, banyak apa? Menyanyi gitu lah. Kita kalau di Mekah Madinah banyak hafal Quran. Itu perbezaan dia antara penyanyi buta, orang buta di Malaysia dengan orang buta di Mekah, tapi tak semuanya lah. Okey, kemudian seterusnya apa lagi? Mana hilang mana tadi? Siapa jadi kecil? Mana technician hilang? Mana hilang? Mana minta bantuan? Bantuan sikit. Mana tadi Amirul? Apa Amirul kejap? Sorry. Dia tertekan apa, saya tak tahu. Mirul, tolong Mirul. Pasal apa dia jadi macam tu? Bagi dia besar balik. Macam nak tekan mana? Saya boleh punya. Gitu je. Okey. Jangan pergi jauh, duduk situ je. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah habis tadi. Kita masuk sikit cara mengerjakan umrah. Kita ulang kaji hari ni. Yang mana yang baru-baru datang hari ni, bolehlah tengok. Kalau yang nak detail lagi, yang tak terbang 25 hari bulan ni, maka bolehlah lagi masuk kursus dengan saya di masa-masa yang akan datang. Jadi hari ni saya teruskan kepada yang nak terbang hari 25 hari bulan dulu. Sebab kita dah nak, ini hari ni dah nampak Madinah dah ni. Tak nampak dah. Kan? Okey, saya ringkaskan cara mengerjakan umrah. Okey, yang pertama sekali, mandi sunat ihram. Jadi ginilah tuan-tuan dan puan-puan, kita Madinah dulu kan. Okey, bila kita sampai di Madinah, hari yang ke-6, kita nak bergerak ke Mekah, maka barulah kita buat yang ni. Barulah kita buat segala cara ni. Iaitu yang pertamanya, kita boleh mandi sunat ihram di hotel kita di Madinah. Kemudian kita memakai pakaian ihram. Kemudian
sembahyang sunat ihram nanti dulu. Kita niat ihram umrah di Masjid Bir Ali, kan. Jadi cara kita nak mandi dia ni, mandi sunat, hukumnya sunat. Mandi sunat ni macam mana kita niatnya, macam mana kita mandi sunat hari raya. Seperti mana kita mandi sunat hari Jumaat. Cuma tidak ada 2 rakaat je. Sebab apa saya sebut macam ni, pernah berlaku. Sebab niat dia, nawaitu ghusla min yaumil ihram raka'ataini. Ini saya nak maksudkan. Bila sebut nawaitu, dia akan kait dengan raka'ataini. Raka'ataini 2 rakaat. Tak payahlah. Jadi kita niat nawaitul ghusla min yaumil ihram, nawaitul ghusla min al ihram sunnatan lillahi ta'ala, sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Itu begitu juga hari Jumaat. Nawaitul ghusla mi yaumil Jumaat sunatan lillahi ta'ala. Mana hari raya? Nawaitul ghusla min yaumil Aidil Fitri sunatan lillahi ta'ala, ataupun min Aidil Adha sunatan lillahi ta'ala. Jadi jangan sebut 2 rakaatain tu. Sebab ada pak cik yang duduk yang selalu baca kuat-kuat tu, dia pun nawaitu ghusla min yaumil minal ihram raka'ataini. Yang ni masalah. Takut dia tergantung dengan raka'ataini. Okey, kemudian kita pakai ihram, kita mandi sunat ihram. Kemudian niat ihram umrah ni tuan-tuan, sepatutnya kita dah boleh niat di hotel kita lagi. Tapi saya tak syorkan niat di hotel. Sebab apa? Kalau kita niat di hotel, bermula daripada kita niat ihram umrah tu, pantang larang dalam ihram kita dah kena jaga daripada hotel lagi. Sebab tu saya tak syorkan tuan-tuan dan perempuan niat ihram umrah, niat ihram di hotel. Niat ihram nanti kita niat di sini. Kita niat ketika mana bas membawa kita ke Masjid Bir Ali, sampai saja di Masjid Bir Ali, kemudian kita masuk ke dalam Masjid Bir Ali, kita sembahyang sunat ihram. Lepas kita sembahyang sunat ihram, barulah kita nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu barulah mudah. Nanti bila kita naik atas bas, barulah kita sama-sama kita melafazkan talbiyah beramai-ramai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bukan sekali tau. Kalau nak ikut sunnahnya, sejak bermula kita niat ihram umrah, sampailah kita nak masuk Masjidil Haram, nak buat tawaf Kaabah 7 pusingan tu, barulah talbiyah itu kita berhenti. Tapi selalunya daripada rombongan daripada Madinah, dia dah seminggu dekat Madinah, dah naik Jabal Malaikat. Jabal Malaikat ni tuan-tuan, saya nak syorkan satu kepada tuan-tuan yang dan perempuan, tolong jangan naik sampai atas. Sebab itu yang Tuan Haji Kamal cakap tadi, bila naik sampai atas, kan, dia jadi macam seronok. Bukan seronok sebenarnya. Pasirnya panas. Pasirnya pada tenggelam kaki kita, kita dah jadi macam tu tau. Orang bawah tengok, seronoknya dia kat atas. Bukan. Kaki panas. Sebab apa? Pasirnya takkan jumpa di sini. Pasirnya memang sehalus-halus pasir. Bila kita nak naik pun, kalau saya, yang badan macam ni, tak sampai atas. Sebab naik pun dah tenggelam. Jadi masa tu dah panas. Yang kuat orang mana? Orang Pakistan. Orang India yang tahan panas tu, dia boleh naik ke atas. Jadi kita ni macam ni, saya yakin sampai. Ini orang kuat ni sampai. Tetapi jangan lama sangatlah kat atas kalau sampai pun. Sebab nanti dia dengan pasir masuk stokin, masuk segala kasut, kan satu kerja lagi. Jadi yang macam badan macam saya ni atau besar sikit daripada saya, cukuplah kita memijak pasir yang di bawah tu pun dah okey. Dan maksudnya ambil gambar, aku dah sampai dah Jabal Malaikat. Aku dah sampai. Jadi itulah di antaranya, saya dah sampai Jabal Malaikat, saya dah sampai. Cuma saya naik tak sampai atas sebab saya pun tak mampu. Kau tentu bayangkan bila kita pijak pasir tu macam jerlus. Macam mana naik atas?
kecuali tenaganya banyak, tenaga kuat kan. Tenaga yang malas berjogging macam saya ni memang tak kuat lah Okey. Tapi seronok jugalah, tapi hati-hatilah Okey, kemudian seterusnya bila okey, mana tadi? Okey, bila kita solat sunat ihram, okey, talbiyah. Yang mengikutnya talbiyah ni apabila kita niat ihram umrah saja, sampailah kita sampai di Mekah, kita nak buat tawaf umrah tu, barulah kita talbiyah, kita berhenti sepatutnya. Tetapi bagi jamaah-jamaah ni, pengalaman lama ni, bukan jamaah ni maksud saya tau. Jamaah yang lama yang pernah saya bawa daripada Madinah nak pergi ke Mekah, saya mula talbiyah di atas bas, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia pun ikut, tiba-tiba dah sampai 5-6 kilometer, tiba-tiba suara tu dia slow. Jadi saya pun mengambil keputusan berhentilah bertalbiyah. Bila kita pusing belakang tengok semua dah tidur. Sebab apa? Letih seminggu di Madinah tu. Dengan dia beli masuk mall, keluar mall, kemudian pergi lawatan sana dengan daging unta, nasi unta, segala-galanya kan. Dia pun letih. Tak apa, tak salah pun. Cuma dalam modul kita, dia kata kalau sekiranya kita dah tak nak bertalbiyah lagi, maka kita boleh gantikan dengan apa-apa zikir. Kalau boleh, kita jangan biarkan kosong, jangan biarkan kita bersemang kosong. Kan? Jadi, kita zikirlah, kita doalah apa-apa. Seorang-seorang pun tak apa. Kau nak labbaik Allah seorang pun boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Silakan, tak ada masalah. Cuma jangan kacau orang. Jangan dikutuk orang, jangan macam-macam. Sebab apa? Kadang-kadang dia tak nak talbiyah, dia mula nak cari isu. Dia cari isu. Macam-macam isu lah. Isu bola ke, macam-macam isu lah. Kalau boleh kita tak payah lagi tu Okey, kemudian seterusnya apa lagi? Okey, kita talbiyah. Talbiyah hukumnya sunat, tawaf rukun, sa'i juga rukun, kemudian bercukur ataupun bergunting juga adalah rukun. Kemudian tertib melaksanakan semua rukun-rukun. Okey, kemudian seterusnya, ini cara kita nak melakukan umrah. Mula-mula sekali niat ihram umrah di miqat. Kemudian sampai di Mekah kita tawaf umrah. Yang ketiga selepas tawaf 7 pusingan kita sa'i umrah. Yang lepas sa'i kita bergunting ataupun bercukur. Yang kelima tertib pada semua rukun. Seperti mana sedia maklum, yang dikatakan tertib ini ialah yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Okey, seterusnya ialah sunat-sunat ihram. Apa kita nak buat sunat ihram sebelum kita nak pakai ihram? Yang pertama sekali, potong kuku. Yang kedua, merapikan janggut, merapikan misai, dan gunting rambut. Jadi rambut ni tuan-tuan, kalau boleh untuk orang lelaki ni kan, ni saya sayang rambut panjang ni. Rambut panjang saya sayang. Saya tak tahu lah abang nak buat macam mana abang. Lama simpan tu. Saya tak paksa suruh gunting minta. Saya bukan kebetulan saya tengok rambut dia panjang. Saya tak ada niat nak kata dekat rambut panjang pun saya tak niat minta maaf kan. Cuma kalau boleh lah kan, kita nak pergi umrah ni, tak termasuk abang orang lain tak termasuk. Jadi yang ni sayang, tak apalah. Jadi kalau rambut ni, kalau boleh kita pergi dekat kedai gunting, kita buat yang pendek, buat yang nombor 3 ke. Ini tak apa, itu bawa aja, tak ada masalah. Nanti buat di sana. Di sana okey. Kalau nak potong di sana pun kita alur-alurkan. Kalau nak potong sikit pun silakan. Yang penting cukuplah syaratnya 3 helai rambut. Cuma satu je saya nak pesan. Kalau rambut yang panjang ini kena hati-hati, takut gugur. Itu je. Kalau rambut dah pendek tak ada masalah. Kan? Bila rambut panjang, samalah hukum dengan hak orang perempuan. Perempuan rambut panjang juga. Kan? Jadi kalau orang perempuan memang lagi mudah gugur.
buka tudung pun dah gugur. Yang tu tak kena apa-apa nah. Okey, kemudian kebetulan bang, sorry. Okey, maksudnya saya pernah bawa rambut panjang paling lagi. Sampai sini saya pernah bawa. Tapi apa jadi tuan-tuan dekat ni dia orang Seri Medan. Bila sampai di Mekah, selepas tahallul dia cukur. Dia cukur botak. Saya kata, abang tak sayang ke? Berapa tahun simpan tu? Dia kata, saya niat dah ustaz. Saya nak tahallul kat Mekah. Oh, saya kata bagus abang ni. Sampai macam tu sekali. Tuan-tuan bayangkan, senang nak panjang ni. Dia boleh cukur. Dia cukur lepas tu, beberapa bulan lepas tu, ataupun makan tahu, saya jumpa dia dekat rumah Kenuri. Oh, dia simpan pula. Tak apa, tak ada masalah pun. Okey. Okey, kemudian seterusnya, okey. Kemudian mengerat kuku, merapikan janggut, dan kita merapikan rambut, menanggalkan bulu ketiak cukur dengan orang lelaki. Orang perempuan pun sama lah kot. Saya tak tahu hak perempuan macam ni mudah gugur tak mudah gugur, saya tak tahu. Jadi kalau hak orang lelaki ni, cukur je lah. Kita cukur apa bulu ketiak, bulu ari-ari pun cukur lah mudah. Mudah cukur je lah. Tapi buat sendiri lah. Buat sendiri. Memanglah kita faham. Buat sendiri, jangan tunjuk suruh orang. Saya faham. Bila perut macam saya ni, kadang-kadang tak nampak. Jangan duduk pandai-pandai suruh orang tak payah buat sendiri. Buat macam mana pun okey lah buat sendiri. Yang penting cukur. Tak cukur pun tak apa. Tapi ini namanya sunat lah. Bukan wajib. Bukan saya kata cukur ni wajib, cukur tak. Sunat, tapi cuma kita takut kalau kita tak cukur, takut dia gugur. Sebab orang lelaki memang mudah gugur. Sebab yang apa pun saya tak tahu. Kemudian kita cukur bulu ketiak, cukur bulu ari-ari dan sebagainya. Bulu dada tak payahlah. Bulu dada, bulu lengan tak payah cukur. Agak-agak lah. Bukan semua sebarang bulu cukur tak. Agak-agak misai. Kemudian janggut, rapikan, pendekkan, gitu je. Macam ni okey, ni cantik. Kemudian kita mandi sunat ihram. Kemudian kita mengambil wuduk. Mengambil wuduk dia pun satu hal juga. Agak rumit lah bagi kami-kami yang berumur 50-an ke atas ni. Sebab dia rajin keluar angin, rajin kencing. Kalau yang boleh tahan wuduk lama, silakan ambil je. Itu sunat. Kemudian memakai wangi-wangian pada badan. Oh, ni kena ingat. Bila kita di Madinah, sebelum kita pakai ihram, kita dah pakai yang apa? Deodorant kita pakai. Tapi perempuan, tolong beli deodorant yang kalau boleh yang tak wangi. Beli yang mesra umrah. Untuk 2 minggu tu je. Lepas tu nanti balik pakailah balik wangi tu. Kan? Ada dijual. Di mana-mana kedai umrah ada jual yang apa? Deodorant yang tak wangi tu. Bukan tak wangi lah, ada lah tapi dia mesra umrah. Kemudian pakai di mana? Kalau kita nak spray pun boleh pakai. Kita spray di badan, bukan di kain ihram. Bukan di baju nah. Macam orang perempuan bukan di baju. Pakai kot leher ni ke kot tangan, silakan. Kalau perlu nanti dia mengalir kena kat ihram pun tak ada masalah. Kemudian seterusnya minyak rambut. Minyak rambut, saya lama dah tak pakai minyak rambut. Pakai minyak rambut lagi sekarang? Pakai. Kalau yang tak pernah pakai minyak rambut, tak payahlah. Biar tak pakai tak apa. Walaupun dia juga sunat. Jadi kemudian seterusnya memakai pakaian ihram berwarna putih. Lepas tu barulah kita sembahyang solat sunat ihram. Okey, itu sunat ihram. Amalan sunat selepas niat ihram apa lagi? Kita niat menghadap ke arah kiblat, berada dalam keadaan wudu. Okey, tadi saya tengah masa saya Haji Kamal bagi tahu Masjid Qiblatain. Saya terkenang Masjid Qiblatain tu tuan-tuan. Kebanyakan kita masuk di Masjid Qiblatain, kadang-kadang dia sembahyang dua-dua kiblat. Sekarang hanya boleh satu kiblat je sekarang. Tak boleh dua-dua dah. Walaupun kita nak ambil berkat ke arah Baitul Maqdis dah tak boleh dah. Apabila turun ayat suruh kita menghadap Baitullahil Haram, maka itulah kiblat yang terkini umat Islam. Cuma masjid tu kita masuk tengok kalau bas berhenti Ini
tak kadang-kadang tak berhenti. Cuma kita lalu di hadapan, mutawif akan beritahu ini adalah Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Panjang cerita dia. Kemudian apa lagi sunat dia? Berada sepanjang-panjang tu berada dalam keadaan berwuduk. Kemudian selepas sunat, amalan sunat selepas berniat, kita perbanyakkan talbiyah, perbanyakkan berdoa, perbanyakkan zikir, perbanyakkan bacaan Al-Quran. Kemudian elak dari berbual kosong. Saya macam ni tuan-tuan. Ni kalau misal kata tuan-tuan ada duit lebih kan. Ni tuan-tuan pergi beli buku macam ni. Ni saya tak jual tau. Kemudian saya tengok ada atas tu. Siapa pun tak tahu. Jadi ni dia ada tulis di sini amalan doa harian. Kemudian amalan doa harian. Sama. Oh sama, amalan doa harian. Beli yang macam ni. Beli macam ni tuan-tuan. Kita tak hafal. Atas bas kita habis talbiah tu. Nanti kita buka lah baca. Kau nak bagi kat orang? Dah, ini saya contoh tunjuk je, bukan nak bagi. Boleh? Okey, boleh lah. Tak apa, sehari saya buat kuis saya. Tak apa, bila soalan kita bagi buku doa harian. Okey, tak ada masalah. Jadi kalau kita ada nak beli, boleh belikan dekat kedai-kedai buku kan ada doa-doa harian tu kan, ada maksurat, ada doa harian, boleh nanti sebab kita nak menambah kalau sekiranya di atas bas selepas kita talbiah itu, kalau kita tak dah habis apa nak baca dah, kita bukalah buku doa ni. Doa ni ada macam-macam doa, ada doa waktu pagi, doa waktu petang, kemudian ada surah-surah, ada surah Rahman, ada surah Mukminun, ada surah macam-macam lah. Ini di antaranya yang saya tertengok di sini. Okey, kemudian seterusnya. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, kita masuk sedikit cara mengerjakan umrah. Cara mengerjakan umrah bila kita dah sampai di Masjid Bir Ali, habis sembahyang sunat ihram, maka selepas tu kita pun niatlah umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita niatkan dalam hati sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini cara niat ihram secara umum. Seperti mana kita belajar dahulu. Kemudian macam kita-kita ni, kita boleh niat bersyarat. Maka niat bersyarat ini kita sambunglah di ujung dia. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku berhalangan oleh sesuatu halangan syarak, ketika itu aku menjadi halal. Mudah ya? Cakap Melayu tak payah cakap Arab dah, cakap Melayu je nah. Kemudian okey, niat bersyarat. Niat bersyarat dalam umrah begini. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku terhalang oleh sesuatu, ketika itu aku menjadi halal. Jadi dia sebut di sini bukan hanya terikat niat bersyarat untuk kes haid sahaja. Bagi kes penyakit dan sebarang halangan juga boleh diniatkan dengan cara bersyarat. Jadi saya syorkan kumpulan 25 hari bulan ini semua guna niat bersyarat. Tuan-tuan janganlah cakap, alah Ustaz tak apa, saya muda lah Ustaz. Saya setakat ni tak pernah lagi lah saya terkucil di tengah jalan. Jangan macam-macam. Kita dah pergi Uhud, kita dah pergi Badar. Kita dah berjalan kaki dah berapa puluh kilo, tak tahu dah seminggu di Madinah tu. Tuan-tuan kalau tak percaya apa saya cakap ni, tuan-tuan setkan dalam telefon tu yang kita jogging petang-petang tu, apa dia panggil walk tu. Brisk walk tu kan. Cuba tuan-tuan tengok berapa kilo kita berjalan sepanjang kita berada di Madinah. Ataupun sehari cukup lah. Cuba tengok. Saya rasa lebih 10 kilo. Memang lebih. Memang lebih lah. Kemudian, seterusnya, okey. Ini bila kita sampai saja di Mekah. Okey. Jadi tadi kita dah niat ihram. Kita dah pun talbiah beramai-ramai, kita dah zikir ramai-ramai. Kita sampai saja di Mekah tuan-tuan. Kita dah buat umrah yang pertama pada malam itu juga. Kita sampai saja, contoh kita lepas Zuhur, kita bergerak daripada Madinah,
kita akan sampai di Mekah lebih kurang selepas Isya. Bila selepas Isya, kita dah berhenti tengah jalan di RNR, kita dah pun sembahyang Maghrib dan Isya secara qasar dan jamak. Sampai saja di Mekah, kita naik di atas hotel masing-masing, letakkan pakaian, kemudian dalam masa 1 jam lebih kurang, mutawif akan bagi masa kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk turun semula ke bawah untuk kita pergi menunaikan umrah kita yang pertama dalam berkumpulan. Maka sampai saya di Masjidil Haram, kita buat tawaf 7 pusingan, sa'i 7 pergi balik Safa dan Marwah, kemudian kita bergunting ataupun bercukur, selesailah satu umrah pada hari tersebut. Jadi kalau sekiranya umrah kita itu habis pukul 4:30 pagi contohnya, saya syorkan jangan balik hotel dahulu. Kalau boleh, teruskanlah solat apa yang patut. Kita solat dan diakhirilah dengan solat witir. Kemudian kita solat sunat subuh pagi itu dan juga sembahyang subuh berjamaah. Kemudian selepas sembahyang subuh barulah kita balik ke hotel untuk sarapan pagi. Bila balik hotel sarapan, tuan-tuan jangan naik atas mandi dulu, tak payah. Jangan mandi atau mandi tak apalah. Contohnya jangan tidur dulu. Tidur dulu, pakai tak sarapan hari itu. Siapa tak tahu tuan-tuan dah. Sebab sarapan dia bagi sampai pukul 9 pagi. Kalau tak silap, saya 9 ke pukul 10 lah. Dia pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi macam tu. Jadi kalau kita pergi lambat, habislah. Itu je. Okey, kemudian yang ni habis umrah yang pertama. Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ini di hari kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Okey. Bila kita berada di Mekah, ni Kaabah tuan-tuan, jarak di antara hotel kita dengan nak pergi hari pertama kita akan pergi lawatan ke mana? Ja'ronah. Kita akan pergi Ja'ronah ni. Kemudian kalau kita nak buat umrah, kita akan pakai ihram di Ja'ronah dan niat di Masjid Ja'ronah. Untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan dah pakai siap-siap. Dah pakai siap-siap, ihram umrah pakai siap-siap dah. Orang lelaki dia tak pakai dulu sebab dia ni 50-50. Apa maksud saya? Mula-mula dia semangat nak buat umrah. Sampai di sana dijumpa kita. Ustaz, kalau saya tak buat umrah hari ni boleh tak Ustaz? Sebab saya rasa macam panas hari ni. Macam tak larat dah. Boleh. Tetapi jangan niat ihram di Masjid Ja'ronah ni. Jadi kalau orang perempuan, dia dah pakai begini, seolah-olah dah pakai ihram. Dan jadi kalau orang perempuan tak nak buat umrah yang kedua ni, pun jangan niat ihram di Masjid Ja'ronah. Cuma di situ puan-puan pergi beli belah je. Ada jubah 300, ada jubah lambung ah. 300 beli, kemudian beli buah delima besar-besar, beli. Kemudian apa lagi? Hak orang perempuan lagi macam-macam dia jual. Ada satu tu saya tak tahu nama, penama keras buah dia. Keras buah dia. Dia kata buah apa dia panggil ya? Buah yang mudah bersalin tu. Bukan, buah zuriat. Tu terlupa buah zuriat. Yang hak mudah bersalin satu lagi. Kacik apa? Kacik Fatimah kan? Bunyi Fatimah dah lah. Okey. Kemudian buah keras tu memang keras sungguh. Buah zuriat tu memang keras. Nak beli. Balik bagi orang muda dah makan. Hak lama-lama tak payah makan lah. Tuan-tuan, jangan. Kadang-kadang bila pergi umrah Madinah, Mekah Madinah, dia kata, bang, boleh tak kita ambil sempena nama anak? Sempena apa Mekah ke Madinah. Ada orang nama Mekah tau. Ada orang nama Mekah, ada nama Madinah. Tapi hati-hati, jangan nama Arafah. Saya takut-takut sempena Arafah dia buat kat sana. Hati-hati. Dia Arafah tak boleh nah. Sebab kawan untuk haji lah. Kalau untuk umrah tak ada lah. Cuma kita pergi je Arafah. Kemudian, okey. Daripada hotel kita nak ke Hudaybiyah ialah 29 km. Itu hari ketiga kita pergi. Pada hari ketiga inilah kita akan pergi satu wadi kita, nama dia Wadi Al-Fajar. Di sinilah tuan-tuan kena buat duit lebih.
Di sini ada macam-macam masakan, macam-macam makanan. Di sinilah kalau tuan-tuan nak makan teh tarik ada. Roti canai lambung ada. Ini makanan Malaysia semua. Nasi unta ada itu. Ada nasi unta. Di Wadi Al-Fajar ada nasi unta tak? Yang penting bawa duit lah. Boleh. Okey, kemudian yang ketiga, habis hari pertama, hari kedua habis, hari ketiga habis, kemudian hari yang berikutnya kalau kita masih lagi nak buat umrah, yang ni kena bajet sendiri. Yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya kena bajet sendiri. Maksud bajetnya apa? Ialah tambang van nak pergi ke Tanaim. Nak pergi Tanaim tu kena tambang sendiri 20 rial seorang. Pergi balik untuk kita pergi niat ihram umrah di sana. Kemudian yang lain tak payahlah kita ambil Hudaybiyah, Tanaim dan jalan cukuplah tiga-tiga ni. Yang ni tak payah. Ini jauh. Dapat Arafah 22 km. Ni apa Ahad al-Libin ni pun 16 km, tak payah, kita tak pergi situ. Kita pergi 3, 1, 2, 3 tempat sama ada di Ja'ronah ataupun Tanaim ataupun Hudaybiyah. Okey. Kemudian kalau kita tadi kita bermikat di Bir Ali di Madinah kan. Kita mengambil mikat orang Madinah. Kita berdedah daripada Madinah, kita akan mengambil mikat ahli Madinah. Okey. Ya lam-lam ni tak payah sebutlah, di tengah laut. Siapa nak pergi situ? Okey, kemudian seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum terus, ada soalan nak tanya tak setakat ni? Ada tak soalan berkaitan dengan niat ihram ke, ada tak? Tak ada? Okey, tak ada tak apa. Tak ada, simpan dulu. Okey, larangan dalam ihram, apa larangan dalam? Okey. Okey, seorang aja. Betul. Itu. Okey. Itu soalan umrah yang pertama aja. Umrah yang kedua bukan tak dibimbing, tetapi tuan-tuan dan puan-puan ni sudah pun mahir umrah yang pertama. Bila umrah yang kedua, mutawif tak ada nak sebut lagi. Berhimpun di sini. Jadi tuan-tuan jumpa mutawif dulu. Ustaz, kami gerak dulu itu masalah dia. Sebab bukan mutawif tak nak bimbing. Cuma mutawif hanya diberitahu, Ustaz, kami gerak dulu boleh? Sebab kami dah tahu dah cara-cara buat umrah. Itu selalunya. Itu yang kedua. Jadi kalau yang kedua, kalau mutawif nak buat umrah sunat, okey, dia akan buat dalam kumpulan juga. Silakan, tak ada masalah. Bincanglah dalam kumpulan nanti. Kalau umrah mutawif yang pertama tak nak bawa, bukan tak nak bawa, dia tak nak buat umrah yang kedua, maka adalah orang nak buat umrah yang kedua, ikut yang kedua tu. Tapi selalu macam tadi nak pergi Ja'ronah ataupun tadi berkumpulan. Yang tu berkumpulan, yang tu kita tak lepas seorang-seorang. Untuk ke Ja'ronah ni tuan, puan, yang ni kita akan naik bas. Satu kumpulan naik bas. Maksud saya ialah kita nak buat umrah yang kedua ini, kita bukan pergi Ja'ronah terus. Kita akan pergi lawatan dulu. Lawatan. Akhir sekali kita nak balik ke Mekah, barulah kita berhenti di Masjid Miqat ni. Di Masjid Miqat ni. Yang kena pergi sendiri ialah di Tanaim, sebab dia 5 km je. 5 km pun driver teksi tu kono kok jauh. Dia belok sana, belok sini 20 rial. Memang dekat, kau ni 5 kilo je, bukan jauh. 5 kilo sini pergi aja, lebih kurang tu je. Tapi dia belok jalan belakang, belok sana, belok sini, dia kata, okey, 20 rial. Tak apalah, bayar je lah. Nak buat macam mana, bukan tempat kita. Kita pun tak boleh buat kereta sendiri kan, masa tu. Okey, kemudian, cuba tengok yang kita, di antara larangan ihram, memakai pakaian bersarung atau berjahit bagi lelaki tak boleh. Menutup kepala dan sebagainya daripadanya juga tak boleh. Menutup muka bagi wanita tak dibolehkan. Kemudian orang perempuan, cuba tolong ingatkan, masing-masing ingatlah. Kadang semua cantik macam ni. Bila sampai saja di Madinah, kadang-kadang dia nak berubah, nak tiru Arab. Dia sampai di Madinah ni, muka-muka Arab ni. Bila sampai di Madinah, dia akan bertukar jadi apa tau? Dia akan beli purdah.
Dia akan pakai makeup. Saya tak kisahlah. Saya dah nampak dah ni. Saya dah boleh bayangkan. Bila saya boleh bayangkan orang macam ni, dia akan pakai makeup, nanti dia pakai purdah di Madinah, boleh pakai. Cuma hari kita nak balik ke Mekah, tolong buka sekejap. Sebab apa? Saya takut dia terbiasa 5 hari pakai di Madinah, terus dia nak bawa ke sana. Sebab orang perempuan dalam ihram tak boleh pakai purdah. Itu je kena ingat. Kan tak payah pakailah. Sampai di Mekah, kita buat umrah yang pertama, saya nak pasang balik, silakan, boleh. Cuma dalam ihram tak boleh, orang perempuan. Memanglah depan saya hari ni ada yang tak pakai purdah. Tiba-tiba sampai di sana, dia nak mula. Sebab ini standard lah. Saya faham sangat lah. Nanti dia bagi alasan, Ustaz, abuk pasir banyak lah Ustaz. Ataupun orang Arab jahat lah Ustaz, nakal lah, tak payah. Nak pakai-pakai je. Cuma dalam ihram buka sekejap. Nanti bila selepas tahallul, kita nak pakai balik, silakan, tak ada masalah. Okey, kemudian menutup muka bagi wanita tak boleh. Kemudian memakai sarung tangan bagi lelaki dan wanita tak boleh. Ada pun. Macam ni okey lah, dia boleh buka, boleh pakai kan. Tapi masa dalam ihram, bunga buka bagi nampak semua tu. Kemudian yang kelima, memakai bau-bauan sama ada di badan, di pakaian, makanan atau minuman tak dibolehkan. Jadi maksudnya bila kita sampai saja di kita dalam ihram, kita kena ingat hati-hatilah, minyak wangi tak payah bawa. Kemudian apa-apalah jangan pakailah. Kemudian yang keenam, memakai minyak di kepala atau di janggut dan selain daripada yang tumbuh di pipi. Ini pun tak dibolehkan. Sebab saya tak pernah jumpa lagi orang lelaki minyak janggut dia, tak pernah saya jumpa. Yang saya pernah tengok orang Pakistan. Orang Pakistan sebab dia kan subur dia punya dekat jambar ni kan. Dia memang minyak, dia memang berminyak. Kita kalau kita di jambang tu memang tak boleh lah. Kita tak boleh bubuh minyak di janggut ataupun di rambut. Kemudian menanggalkan bulu atau menanggalkan rambut ataupun bulu. Maksudnya bila dalam ihram tidak boleh cabut bulu-bulu. Maksudnya tak boleh cabut misai, tak boleh cabut janggut macam saya ni contohnya. Ada yang putih ada 3-4 orang je ni. Kadang-kadang dia ambil cengang telefon, dia tengok mana putih, dia pun cabut satu. Ni tak boleh. Sebab itu orang lelaki jangan bawa hak cabut tu, jangan bawa. Kalau hak putih banyak ni okey, dia cakap hitam pula. Mana hak hitam? Okey. Kemudian mengerat atau memotong kuku. Ini kena hati-hati ni. Orang perempuan pun sama, orang lelaki pun sama. Maksud saya ialah selepas kita niat ihram di Masjid Bir Ali, kita akan naik bas. Naik bas ke Mekah tu akan mengambil masa 5 ke 6 jam perjalanan. Maka di sinilah sambil dia tengok pengembala unta dan pengembala kambing di sekitar padang pasir itu, masa itulah dia akan mula gigit kuku. Gigit kuku termasuk memotong kuku. Kena dam. Begitu juga orang perempuan, samalah. Begitu juga orang lelaki yang ada ni. Misalnya ada janggut. Ataupun yang tak ada janggut, ada satu jenis lagi. Tak ada kau ni. Kawan saya, mutawif. Dia baru balik. Dia ada tumbuh tik lalat kat pipi ni. Di pipi tik lalat tu ada bulu. Dia dah pegang tu. Pegang kata cabut. Telefon saya, Ustaz, bulu di pipi aku cabut. Macam mana? Saya kata, pandai-pandai sini jawab. Kena tuan-tuan, walaupun mutawif. Kena. Bulu hidung pun jangan. Kan perasan tak orang yang ada tilalat kan ada bulu di situ kan, pun termasuk tu. Apatah lagi kita taklah sengaja nak cabut bulu banyak-banyak tu. Tak sengajalah. Kemudian yang bulu tangan banyak, hati-hati. Pun masa itulah digatal. Masa tu digatal nak cabut masa itulah. Okey, kemudian apa lagi? Menebang pokok, memotong pokok, mencabut pokok di tanah haram. Ini tak payah buat kerja. Biarlah Majlis Perbandaran Mekah yang buat kerja ni. Puan-puan jangan pandai-pandai. Nak tolong dah tak payah. Kemudian yang ke-10, memburu binatang pun tak payah. Tuan-tuan, saya yang pergi bulan
8 tahun lepas, jamaah saya tu kaki pancing. Dia boleh tanya, Ustaz, di sini ada kolam mancing tak? Ni saya nak cerita yang ni. Memburu binatang. Dia nak ajak pergi mancing di Mekah tu. Saya kata tak payah. Tak nak jawab saya. Kita tahu dekat mana ada, tak payah saya jawab. Okey, yang ke-11, yang tak boleh, ya berkahwin tak boleh, mengahwinkan tak boleh, menerima wakil kahwin juga tak boleh sebab dalam ihram. Kita cuma usah dulu ya. Yang mana cantik sikit. Okey, nanti lepas ihram baru kita tanya dia. Awak dah ada belum? Kalau tak ada, saya nak minang nak ngorak awak boleh? Boleh. Masa tu boleh lah. Mula tengok. Dalam ihram tengok je, jangan macam-macam. Okey, kemudian yang ke-12, melakukan pendahuluan persetubuhan. Ini juga tak boleh sebab itu perempuan, tuan-tuan. Apabila kita naik bas daripada Bir Ali Madinah ke Mekah, saya tak tahulah kumpulan ni mutawif nak buat macam mana. Kalau dengan saya akan bagi tahu suami isteri di belakang, isteri duduk di hadapan, kemudian suami akan di belakang. Ya. Okey boleh. Sorry. Jadi di atas bas tu saya akan susun yang perempuan duduk di hadapan, suami duduk di belakang. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan? Orang-orang kita ni, umur macam saya ni, umur 50-an ni, dia termasuk dalam hampir warga emas lah. Bila warga emas ni, dia manja lebih tuan-tuan perempuan. Apa maksud saya? Kalau kita duduk dengan isteri kita, atau kursi duduk kadang-kadang dia peluk isteri dia. Macam tu maksud saya. Ini yang termasuk dalam ni, pendahuluan persetubuhan ni. Takut dia peluk-peluk cium. Kau peluk saya tak apa. Ikut peluk-peluk, mana tahu dia nak cium ke? Itu yang maksud saya. Sebab itu saya pisah siap-siap. Lelaki di belakang, perempuan di hadapan. Nanti selepas tahallul ya, ambillah balik. Isteri tuan-tuan, ambillah balik. Saya tak pegang dah, ambillah balik. Saya bagilah kelonggaran. Nanti nak pergi pasar, nak pegang-pegang tangan pun silakan. Tak ada masalah, itu hak milik sendiri. Kemudian, yang ke-13, melakukan persetubuhan. Lagilah tak boleh lah tuan-tuan dan perempuan. Okey, kemudian seterusnya ialah, okey, sebelum kita masuk tawaf, apa ada nak soalan tak? Saya buka ruang soalan ni. Okey. Faham? Okey, saya anggap faham. Nanti kalau macam-macam tak faham pun, kita ada mutawif nanti. Ada 2 orang mutawif. Jadi nanti boleh tanya, pakar motivasi ada, pakar mutawif ada belakangnya, tak ada masalah. Kalau dia orang tak boleh jawab, nanti dia orang WhatsApp saya, sama aja. WhatsApp saya tengah malam. Jadi, kalau Haji Azmi pergi ke Mekah bawa jamaah, saya telefon kena tidur dengan saya. Dia akan telefon tengah-tengah malam. Cuma kena tahulah puan-puan nak tanya soalan pun boleh agak-agak lah. Kan? Jangan tanya waktu saya tidur. Waktu pukul 3 pagi, sana siang. Saya sini pukul 3 pagi. Saya pun bangun-bangun tak tahu nak cakap apa tengah malam telefon ni bunyi. Kan? Tapi kena hati-hatilah. Okey, kemudian kita masuk tawaf sedikit. Cara laju je. Tawaf ialah mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya, iaitu syarat sah tawaf, suci daripada hadas, suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis, tutup aurat, bermula dari sudut Hajarul Aswad ni. Mana Hajarul Aswad? Kat ujung sana tu Hajarul Aswad. Kemudian kita pusing sampai satu pusingan itu sampailah 7. Kan? Kemudian menjadikan Baitullah di sebelah kiri, dia berjalan ke hadapan, mengelilingi Kaabah 7 kali dengan yakin, berjalan dengan tujuan tawaf. Ini saya nak sebut sedikit tuan-tuan dan puan-puan. Berjalan dengan tujuan tawaf ni sebabnya kita tak boleh berjalan dengan tujuan yang lain. Sebab apa? Sebab itu saya kata apabila suami isteri bila dia berjalan, dia berpegang, dia cakok dekat lengan suami. Kalau terlepas dilanggar orang, suami dan isteri akan berpisah. Pada masa inilah dia akan cari, abang. Di sinilah apa punca tawaf itu batal. Sebabnya sebabnya apa? Sebab tujuan tawaf tadi dah hilang. Dia mencari suami dia. Dia faham tak? Ini kena ingat. Kalau boleh, tak payahlah rapat-rapat sangatlah. Biarlah.
Biar dia kalau dua, kalau kuat okeylah. Tapi jangan pegang tangan suami. Ni, pegang dekat lengan dia. Dia macam ni. Abang saya tunjukkan sini. Bayangkan salah seorang ni suami isteri lah. Tak kira siapa bini, siapa suami, tak kira. Jadi, kalau dia suami, makanya pegang tangan kiri dia. Jangan pegang tangan kanan. Takkan dia akan pegang buku doa. Dia akan pegang buku doa. Jadi, yang si isteri ni, cakap di sini. Cakap di sini maksudnya dia ada kain ihram, kita ada lengan baju, takkan berkena, takkan kena kulit. Pegang kuat-kuat lah. Kalau terlepas, pandai-pandai cari. Ini cara. Tapi jangan pegang sebelah sini. Ni. Jangan sebelah sini. Sebab dia nak angkat, nak baca buku doa. Payah. Nanti dia akan terlepas kat bawah. Faham? Jadi ambil sebelah kiri. Kiri pegang kuat-kuat. Dan satu lagi, jangan pegang dekat kain ihram dia ni. Sebab kain ihram ni dia ada dua tau. Ada satu yang Indonesia punya buat, dia ada ekor tau. Dia buat tu dia ada ekor. Isteri dia akan pegang kat ekor tu lah. Isteri hanya pegang saja. Tetapi jangan tarik. Tarik lucut kawan tu. Okey, terima kasih. Okey, boleh? Cara nak pegang suami, cara nak pegang isteri macam tu. Okey, cuma jangan pegang tangan lah. Sebab kita masih dalam, tuan-tuan puan kena ingat, waktu tawaf kita semua kena ada wuduk. Ada wuduk. Kalau sekiranya tuan-tuan tak tahan wuduk macam saya ni, tolong bagi tahu lah mutawif. Saya ni selalunya terkeluar angin lah. Maklum awal-awal. Saya pernah bawa tau, seorang tu gemuk tau. Gemuk. Tak kira lah macam siapa pun. Jadi maksudnya dia satu pusingan setengah dia akan automatik keluar angin. Macam mana nak buat? Cuma kita kan redha je lah, kita faham dia penyakit dia macam tu. Cuma saya pecah dua, saya kata kumpulan yang belakang ni tolong tunggu abang tadi sebab dia memang uzur lah kita. Kita dia uzur tapi yang laju jangan laju sangat. Agak-agak lah kan. Okey, kemudian berjalan tujuan tawaf ni macam saya sebut tadi, berjalan dengan tujuan tawaf bukan tujuan mencari suami, bukan tujuan mencari isteri, bukan tujuan mencari anak yang terlepas dalam kawasan tawaf tu. Biarkanlah dia terlepas, insya-Allah dia ingat jalan balik. Sebab itulah kita ni tuan-tuan puan, kalau kita bawa telefon, saya syorkan daripada hotel nak ke Masjidil Haram kita ambil location dululah. Sebab bila kita balik takut kita tersilap lorong. Kita buat current location. Kita buat location, nanti kita keluar daripada pintu mana-mana, kita nak balik ke hotel, ada yang kita ikut itu. Tulis berjalan kaki. Tapi buat yang bahasa Melayu lah. Jangan bahasa Arab. Dia pun khush yamin, kita pun kona. Jangan kanan, tak tahu. Kemudian, apa jalan terus kata. Kemudian, khush shimal. Dia belok kiri. Atau buat bahasa Inggeris lah. Buat bahasa Inggeris mudah. Jangan ambil bahasa Arab. Bahasa Arab tu, kalau boleh faham, okey. Kalau tak faham, sudah. Okey. Tapi dia tak boleh. Dia khush yimin. Itu dia cakap bahasa pasar dia lah. Kemudian, dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar dari Hijri Ismail dan Syazarwan. Maksudnya, tawaf ni tuan-tuan. Tapi jangan mimpilah kita nak boleh masuk dekat lah. Sebab musim sekarang ni memang padat sangat, musim cuti sekolah musim ni memang ramai dan memang padat sangat. Cuma kita nak masuk dalam ni tak boleh. Semalam saya berjumpa dengan yang baru balik daripada travel mana semalam ni, Al-Balad. Dia masuk, dia Pak Imam. Dia masuk dalam Hajar Aswad tu, di tepi Hajar Aswad, kena perampak dengan polis. Di depan dia seorang dah mati dipijak. Sebab apa tuan-tuan? Taruhannya mati nak pergi dekat Hajar Aswad tu. Sebab itu Sayyidina Umar dia kata apa dekat Hajar Aswad? Dia kata, aku tahu engkau itu batu. Tak boleh memberi manfaat dan tak boleh memberi mudarat. Tapi kalaulah aku tak tengok Nabi cium kau, aku pun takkan cium kau lah batu. Ayat Sayyidina Umar. Sebab dia kata batu itu tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat. Tapi lah kalau aku
Sebab Nabi cium kau lah, aku pun ikut sunnah cium juga. Tidak, aku takkan cium kau lah dia. Nampak tak? Jadi kita aku nak cium batu tak payahlah. Kita hanya cukup dengan istilah mengganti daripada kita mengucuk Hajarul Aswad. Kita hanya istilah pada jauh. Dan istilah pula Bismillahirrahmanirrahim kita cium. Tak payah bunyi-bunyi. Tak payahlah. Cukup gitu je. Jangan macam cium baby tu. Okey, kemudian seterusnya. Laju. Okey. Apa yang penting di sini ialah disyaratkan melafazkan niat tawaf bagi tawaf apa kita buat. Ikut tawaf apa yang kita buat. Kalau kita niat tawaf sunat, kita niat ya Allah mana? Ya Allah, ini niat dia, ya Allah aku hendak tawaf Baitullahil Haram 7 keliling tawaf sunat. Maka permudahkan dan terimalah daripada aku kerana Allah Ta'ala. Kalau kita nak buat tawaf nazar, kan? Kita niat, ya Allah ya Tuhanku, aku hendak tawaf Baitullahil Haram 7 keliling tawaf nazar, maka permudahkanlah bagiku. Yang ni mungkin berlaku, tawaf nazar mungkin berlaku sebab bila mak-mak yang pergi ni, mak-mak jangan nazar macam-macam lah. Selalu mak-mak ni bila anak nak periksa SPM, dia lebih daripada anak lagi. Dia puasa hari-hari tuan-tuan dan puan. Itu sebagai ibu. Kemudian dia nazar pula, kalau anak aku dapat cemerlang SPM ni, aku nazar nak tawaf contohnya. Tapi kalau dia nazar nak tawaf anak dapat sungguh, maka tawaf nazarnya ialah sahaja aku hendak tawaf Baitullahil Haram, tawaf nazar, maka permudahkanlah bagiku kerana Allah Ta'ala. Begitu juga kalau kita nak buat tawaf wadak, nanti kita akan sampai tawaf wadak, maka kita niat beginilah. Kemudian tawaf tahiyatul bait ni maksudnya tawaf masuk masjid, tawaf 7 pusingan. Tawaf tahiyatul bait ni ialah kita tawaf penghormatan kepada masjid. Kemudian tidak disyaratkan niat tawaf bagi umrah, tawaf haji atau tawaf qudum. Ini tak payahlah, haji kita tak sebut. Maksudnya kalau kita nak buat tawaf umrah, tak niat pun tak apa. Sebab kita dah niat tadi di miqat tadi. Boleh. Kalau kita nak niat, lagilah baik. Dia turun saja eskalator tu, kita pun niat, ya Allah ya Tuhanku, aku hendak buat tawaf umrah 7 pusingan, maka permudahkanlah bagiku kerana Allah Ta'ala. Ini lagi mudah. Okey, seterusnya. Laju. Okey, wuduk di tanah suci. Yang ni agak penting lah. Wuduk di tanah suci, hukum asal. Bersentuh lelaki perempuan adalah batal wuduk. Kemudian ada kelonggaran. Kelonggaran dia boleh memaksud keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah di saat-saat darurat, masyaqqah, kesulitan ataupun hajat. Maka satu kemestian melaksanakan perintah Allah dalam apa jua keadaan sekalipun, contoh wajib berwuduk semasa tawaf dan solat. Jadi waktu kita nak solat, waktu kita nak tawaf mesti ada wuduk. Maka oleh itu beralih dari pendapat Syafi'i yang masyhur kepada pendapat Syafi'i yang marjuh, iaitu tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat dan masyaqqah dan kesulitan seperti kesesakan di tempat tawaf. Jadi bila kita tawaf dan tengah-tengah sesak tu, kalau kita bersentuhan kulit dengan perempuan yang halal kahwin dengan kita, yang bukan mahram kita, maka tidak batal wuduk. Contohnya, kita lelaki bersentuhan kulit dengan makcik, bukan makcik Malaysia. Makcik Malaysia adab cantik sebab dia pakai stukin. Ni makcik Nigeria. Yang kulit hitam tu, dia tak pakai stukin. Nigeria tak pakai stukin. Kemudian Pakistan tak pakai stukin. Kemudian apa lagi? Geng-geng lain Malaysia. Malaysia bagus. Malaysia memang tertib. Stukin pakai, handsock pakai. Kan? Jadi cuma makcik Malaysia yang tak bagus hak orang tua-tua sangat tu. Sebab satu ketika saya dah pernah kena dengan makcik tu kehilangan anak dia. Anak dia hilang. Saya pakai ihram, dia datang pegang dekat bau ni. Dia kata, nak, boleh tak bawa makcik tawaf? Anak makcik hilang. Saya pun agak-agak, makcik pasal pegang kat situ. Peganglah dekat ni. Tapi bila saya berpegang kepada hukum ni, tidak batal wuduk, lagi pun dia tua. Bila tua, dan satu lagi, yang tak batal wuduk ni macam mana? Dia kata,
Kalau bersentuhan lelaki dengan perempuan tanpa syahwat dan perempuan tua lagi huduh juga tak batal wuduk. Nah, itu kalau ikutnya dia ada rentetan tu lah, tapi lagi tua lagi huduh lagi tak batal wuduk. Tapi tuan-tuan perempuan masa kita niat ihram apa kita tawaf tu, kita kalau boleh kita jauhkanlah apa hati kita daripada lain-lain lah. Kita hanya niat untuk nak beribadat, insya-Allah lah. Tidak akan syahwat lah. Kecuali masa kita break dekat Hajarul Aswad. Break Hajarul Aswad yang datang rapat dengan tubuh kita tu, tuan-tuan tolong jangan pusing belakang. Tu je. Sebab saya takut kena Pakistan umur 16-15 tahun. Kata Allah awet, sudah. Takut dia pegang kat situ lagi, takut naik syahwat. Bila naik syahwat, maka itu batal wuduk. Kalau kita tak naik syahwat, tidak ada masalah. Teruskan je. Okey, seterusnya. Okey, boleh faham tak? Jadi, boleh. Boleh. Tak payah. Kita tak pegang macam tu. Kita sekarang ni kita berpegang kepada mazhab Syafi'i yang kedua. Kalau yang macam puan cakap ni, kita nak tukar mazhab. Kalau nak tukar mazhab, cara dia lain. Kalau kita nak ambil mazhab Maliki, kita kena ikut Maliki pada awal. Masa ambil wuduk. Jadi sekarang ni kita masih Syafi'i dan kita hanya berpegang kepada pendapat Syafi'i yang kedua je. Bukan ambil yang pertama, yang kedua. Yang pertama batal, yang kedua dia ada keringanan iaitu tidak batal. Kita masih dalam Syafi'i lagi. Kita tak tukar mazhab. Masih lagi Syafi'i. Boleh? Jadi maksud kalau bersentuh je, kita boleh terus tawaf, boleh terus solat, tak ada masalah. Masih boleh guna lagi ayat wuduk tu yang masa tawaf tadi dengan apa wuduk yang kita nak sembahyang pun boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya. Okey. Ni apa tadi? Tak nak tengok. Okey. Okey, yang ni pun satu benda yang perlu kita tahu. Kaedah sambung jika batal tawaf, macam nak buat? Boleh disambung pusingan yang terbatal sahaja di tempat pusingan tawaf yang terbatal. Contohnya macam ni. Puan-puan ataupun tuan-tuan dari semua jamaah ni dah pusing dah 3 pusingan. Bila sampai dekat pancur emas ni pancur emas tau ni. Ni pancur emas, dekat sini kita kentut dekat sini. Kemudian kita boleh keluar. Kita boleh keluar ambil wuduk semula. Kemudian kita nak sambung balik, nak ambil sama mana? Kalau nak ambil di sini, boleh. Kita yakin tak bertepatan dengan tempat kita keluar tadi? Tak yakin. Maka kita pergi ambil di hujung Hajarul Aswad tu. Kita mula daripada Hajarul Aswad. Kalau kita tadi pusing ketiga, kita mula 3 balik, 4, 5, 6 dan 7. Jangan mula 1 balik. Saya pernah jumpa seorang sahabat. Dia tawaf dah 5 pusingan, kemudian batal. Dia pergi mula balik. Ambil 1 balik. Kemudian batal pula. Yang ketiga, ambil 1 balik. 2 jam habis. 2 jam, 3 jam. Tak habis tawaf lagi. Dia silap faham. Maksudnya kita hanya sambung yang terbatal sahaja. Tak payah mula daripada mula pun. Okey, kemudian seterusnya. Oh, mana dah lari jauh sangat tu. Okey, kemudian seterusnya. Yang afdal dibuat semula pusingan yang terbatal sahaja dan bermula dari Hajarul Aswad. Okey, tawaf dan sa'i pun sama nah. Tawaf dan sa'i juga sama. Jamaah yang disuruh dan yang menyuruh dikira mendapat pusingan tawaf dan juga sa'i. Jadi maksudnya begini, kalau puan-puan menolak ayah atas kursi roda. Ayah dapat tawaf, kita yang tolak pun dapat tawaf. Kalau sa'i pun sama, kita yang menolak ayah pun kita dapat sa'i, yang kena tolak pun dapat juga. Tetapi kalau kita dukung, ni tak dapat. Kalau kita dukung, contoh nak kata macam mana nak buat contoh. Tapi suami jangan dukung isteri tau. Baru kahwin boleh lah. Lepas kahwin, saya rasa dah sihat walafiat sangat dah. Kalau dukung, tak payah dukung. Kalau isteri tak larat, kita suruh dalam kursi roda je, wheelchair tu. Jangan dukung. Begitu juga macam kita dukung anak tau. Ini pun jangan dukung. Macam kita dukung anak pun sama nah. Cuma yang dapat tawaf itu ataupun sa'i
ialah yang kita kendong tu. Yang kita dukung. Okey. Boleh? Boleh tak? Boleh faham lah? Kemudian hukum ini berbeza dengan tawaf dan sa'i secara mendukung atau mengendong hanya dikira seorang sahaja yang terhasil. Sebab apa? Yang kita dukung tadi, dia orang menganggap kita itu sebagai kenderaan bagi dia. Okey. Kemudian seterusnya, kita dah pukul berapa? 11.30. 11.30 sikit lagi. Okey, sa'i. Sa'i dilakukan selepas tawaf sama ada dilakukan selepas tawaf umrah. Kemudian bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Cukup 7 kali dengan yakin, dikira 1 kali ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah dan 1 kali daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa. Maksudnya Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, 4, 5, 6 dan berakhir di Bukit Marwah. Okey. Kemudian hendaklah sa'i di tempat sa'i lah. Kemudian mengekalkan niat sa'i macam tadi juga. Jangan mencari orang. Jangan mencari seseorang. Sebab saya pernah jumpa seorang kawan, jumpa awet lama sekolah dia. Kan? Dia sampai sini, awet sana, sebelah nak pergi ke Marwah. Dia pergi sini, dia kejar. Dia kejar 14 kali, tak dapat-dapat. Akhirnya, hukumnya 1 kali pun tidak sah sa'i itu. Sebab dengan tujuan dia mengejar perempuan tadi. Mengejar awet dia. 1 pun dia tak dapat. Dia kena buat balik pada mula. Dengan niat, aku mengerjakan sa'i, maka permudahkanlah bagiku kerana Allah Ta'ala. Jadi, dengan sa'i itu saja, dengan tujuan sa'i. Jangan dengan tujuan nak mengejar sahabat, tuan-tuan, perempuan. Di Mekah ni, kita kadang-kadang, kawan kelas kita yang 20 tahun dulu kita tak pernah jumpa, di Mekah kita jumpa. Saya dah kenal dah macam tu. Kawan saya sendiri. Sampai dekat Tawaf, saya bawa orang. Sekali, sampai bila? Dia dah sampai semalam. Duduk hotel mana? Sudah. Layan dia. Jadi kita jangan layan. Kata nanti kita jumpa. Kita jumpa nanti dekat luar. Kita lari daripada dia. Kita buatlah tawaf. Sebab dia akan jadi macam-macam dia nak tanya. Sekarang anak berapa, cucu berapa, macam-macam dia nak tanya. Okey, kemudian seterusnya. Okey, ini cara kiraan sa'i. Kiraan sa'i cara bermula di Safa, berakhir di Marwah. Cara kiraan dia Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, kemudian Safa ke Marwah 3, kemudian Marwah ke Safa 4, 5, 6 dan 7. Yang di tengah-tengah ni ialah kawasan kerusi roda. Kita yang biasanya jangan masuk kawasan tengah ni tuan-tuan perempuan. Jangan ambil shortcut dekat situ walaupun dekat. Sebab saya takut dilanggar oleh orang kerusi roda. Sakit. Kena betih kerusi. Sakit. Jadi kita akan ikut sini. Ikut sini. Kita ada satu tiang kat sini. Okey, pusing. Okey. Sampai tiang tu dah dikira. Sampai dah lah. Okey, kemudian seterusnya. Okey, cara sunat mengerjakan sa'i. Apa sunat dia? Dalam keadaan berwuduk. Ini tak ada wuduk pun boleh. Orang perempuan, kalau sekiranya selepas dia tawaf umrah selesai, nak pergi ke sa'i, tiba-tiba dia keluar haid. Maka boleh terus sa'i. Tak ada masalah. Boleh terus. Cuma keyakinan puan-puan tu dia keluar masa bila? Kalau dia keluar sebelum habis 7 pusingan tawaf, tawafnya batal. Umrahnya batal. Batal lah. Kalau selepas ya, contoh dia sampai nak pergi sa'i, dia kata, rasa macam datanglah haid ni. Dia cek memang betul. Maka dia yakin kalau berdatang selepas tawaf, maka dia boleh teruskan sa'i dan juga bertahlul. Okey. Kemudian, yang kedua dilaksanakan selepas tawaf. Yang ketiga, menuju ke tempat tawaf melalui pintu Safa. Ini hanya perkara sunat. Keempat, menaiki Bukit Safa dan Bukit Marwah bagi lelaki sahaja. Sekarang ni tak boleh naik dah. Sebab dia dah bercermin. Tadi tak naik, tadi bukit tak naik dah. Kemudian, yang keenam berturut-turut. Yang ketujuh, berlari-lari anak apabila sampai di kawasan yang bertanda lampu hijau. Berlari-lari anak pun bagi lelaki sahaja.
Yang ke-8 beriktibar iaitu pada semua pusingan, maksudnya bila saya lampu hijau, ini apa tadi? Beriktibar pada semua pusingan, maka buka bahu sebelah kanan 7 sa'i. 7 tawaf dan 7 sekali sa'i. Kemudian berdoa dan juga berjalan kaki. Ini adalah di antara sunat-sunat sa'i. Kemudian yang terakhir iaitu bercukur ataupun bergunting. Bercukur atau bergunting ialah menanggalkan atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala, dan menurut syarat-syarat iaitu masuk waktu ialah masa selepas tawaf dan sa'i selesai. Rambut mestilah di kepala, tidak boleh tukar ke janggut, tak boleh nah. Kotlah sayang rambut kan. Sekali saya potong janggut boleh Ustaz? Tak boleh, mesti di kepala nak sa'i. Okey, kemudian tidak kurang daripada 3 helai rambut. Yang afdalnya bagi lelaki dan bagi wanita memadai hanya bergunting rambut sekadar seruas jari, itu sekurang-kurangnya. Jadi kita macam orang perempuan buka tudung sikit kat bawah, potong kat bawah, tak payah. Cuma orang perempuan hati-hati ni masa nak gunting rambut, nak selak rambut tu hati-hati sebab aurat kena jaga. Kemudian waktu bercukur ataupun bergunting iaitu selepas tawaf dan sa'i dengan sempurna. Selesai, kalau kita yakin selesai tawaf 7 pusingan, selesai sa'i 7 pergi balik, barulah pada masa itulah kita boleh bergunting dengan sempurna. Bila bergunting selesailah kita punya umrah, dapatlah 1 kali umrah. Boleh? Okey, boleh kita masuk tawaf wadak sedikit. Okey, baru nak pergi tawaf wadak. Okey, tawaf wadak sekarang. Sebelum tawaf wadak pendek ya? Kalau tak ada soalan, laju saya baca. Okey, tawaf wadak ialah tawaf wadak. Okey, sedikit ya. Okey, tawaf wadak iaitu tawaf selamat tinggal, wajib dilakukan bagi mereka yang hendak meninggalkan kota Mekah lebih dari 2 marhalah, iaitu lebih kurang 56 batu ataupun 81 km dengan kiraan sekarang. Fatwa Kerajaan Negeri Johor dari 81 km dah boleh buat jamak qasar. Dulu 91. Sekarang turun tinggal 82 km je, dah boleh dah. Sekarang kita nak pergi Melaka dah boleh buat jamak qasar. Nak pergi KL dah boleh buat jamak qasar. Nak pergi Johor Bahru pun dah lepas jamak qasar sekarang ni. Kalau daripada UTHM ke UTM 84 km dah boleh buat. Itu selalu kita pergi. Okey, sebab kita tu keluar daripada tol Aitam tu dia akan tulis Johor Bahru 84 km dah boleh. Selesai. Kemudian apa lagi? Kemudian okey. Okey, tawaf wadak dan hukumnya. Okey, tawaf wadak ialah tawaf selamat tinggal kerana memuliakan dan menghormati Baitullahil Haram bagi mereka yang hendak meninggalkan kota Mekah sejauh 2 marhalah dah wajib buat tawaf wadak nah. Cuma saya nak pesan dulu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang belum berangkat ni. Nak berangkat 25 hari bulan, saya cadangkan kita pergi dengan mazhab Syafi'i, balik dengan mazhab Syafi'i juga tuan, perlu ingat. Sebab apa, bila kita sampai saja di Mekah, nanti ada di kalangan kita ni dah berkawan dengan macam-macam orang. Dan dah boleh jadi ahli fatwa dah pada masa tu. Boleh jadi ustazah, boleh jadi ustaz. Sebab apa ya, saya pengalaman saya nak bagi tahu ni. Bila mutawif bagi tahu, kita akan buat tawaf wadak pukul 9 pagi contohnya. Terus dia orang fatwa tu dia kata, ustaz, setahu saya lah ustaz, tawaf wadak ni hanya wajib untuk orang pergi haji je ustaz. Untuk umrah tak wajib pun. Oh, pandai dah. Dia dah dapat ilmu baru dah. Memang ada itu pendapat Wahabi. Pendapat Syekh Utsaimin masa tu di Mekah. Memang ada pendapat tu. Dia kata hanya untuk orang haji je, orang umrah tak wajib pun. Tapi itu pendapat yang tidak dipegang oleh jumhur ulama. Jadi yang jumhur ulama pegang ialah umrah pun wajib,
haji pun wajib nak meninggalkan kota Mekah melebihi 2 marhalah atau 82 km ataupun lebih, maka wajib buat tawaf wada'. Okey. Kemudian seterusnya, jika uzur dikecualikan daripada tawaf wada'. Apa uzur tak ada yang boleh tak buat tawaf wada' ialah apa? Beruntunglah bagi perempuan-perempuan yang datang haid pada ketika itu. Dia tak wajib buat tawaf dan tak kena dam. Jangan doa pula. Ya Allah, ya Tuhanku, timpanlah haid aku ni, ya Allah, bagilah sampai masa tawaf wada'. Janganlah gitu. Sebab benda tu kita tak boleh tahu. Dia nak datang, dia ikut suka dia je. Okey, kemudian jika ditinggalkan tanpa uzur tak kena dam, jika jahil atau terlupa. Tuan-tuan, kadang-kadang kan orang kita ni bila sampai di Mekah, dia nak balik, dia buat tawaf wada', dia kata dia tak buat lagi. Dia kata, Ustaz, boleh tak hukumkan saya ni jahil, boleh tak? Ada orang macam tu. Saya kata tak boleh. Sebab dikelilingi kita ni semua orang hebat-hebat belakang. Ada ustaz, ada masjid, ada surau, boleh belajar. Kalau engkau duduk di pulau seorang-seorang tu okey lah. Tak ada ustaz, tak ada apa. Okey, kemudian seterusnya ialah okey, orang yang dikecualikan daripada tawaf wada'. Tengok siapa dia orangnya. Yang pertama sekali ialah perempuan yang haid ataupun nifas ataupun istiadah. Nifas tak ada kot. Yang haid je lah. Kemudian sakit sulusul baul ataupun kencing tidak tos. Kemudian orang yang luka yang darahnya tidak berhenti-henti. Yang keempat dipaksa meninggalkan tawaf wada'. Yang kelima takut daripada orang zalim. Yang keenam takut ditinggalkan teman sepermergian. Yang ketujuh takut dari peminta hutang kerana tidak mampu membayar. Ada juga orang tak bayar hutang pun boleh tak buat tawaf wada'. Maksudnya macam ni. Elok dia nak pergi tawaf wada', orang datang minta hutang, dia sembunyi kat bilik. Jadi yang ni boleh tak buat tawaf wada'. Tapi hutang yang sedikit lah. Kalau hutang kereta tak payahlah bayar. Oh, saya ada hutang kereta 60,000 lagi. Dia minta hutang datang, tak boleh lah macam tu. Kemudian takut harta, keselamatan, kehormatan ini terancam. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9. Tiada air, tiada tanah untuk bersuci di Mekah. Ini tak ada kot. Tanah padang pasir, tanah bercambah. Kalau tak ada air mungkin. Okey. Seterusnya ialah hukum tawaf wada' wajib bagi orang yang musafir meninggalkan Makkah pada jarak yang mengharuskan mengqasarkan solat 2 marhalah. Yang kedua, orang yang meninggalkan Makkah dan akan bermukim di luar tanah haram selama 4 hari atau lebih. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggalkan tawaf wada' tanpa uzur yang sebenarnya akan dikenakan dam seekor kambing. Jadi kalau tuan-tuan, kalau misal kata perempuan tak buat tawaf wada' dengan sengaja, maka dikenakan dam seekor kambing. Tak mahal. 550 rial sahaja pada masa itu. Tapi kalau tak tahulah, mungkin harga dia naik turun. Kalau yang kecil mungkin 500 rial, kalau yang besar mungkin 650. Tapi untuk mengelakkan kita kena dam, maka kita buatlah tawaf wada'. Okey. Setakat ni okey tak? Boleh lagi sikit lagi? Boleh Okey, yang ni yang hujung-hujung nak habis lah. Pelaksanaan tawaf wada'. Perkara yang boleh dilakukan selepas tawaf wada'. Selepas kita wada', apa yang boleh kita buat? Sebarang urusan yang berkaitan dengan perjalanan, sama ada ke Jeddah atau ke Madinah ataupun ke airport kita nak balik, seperti membeli makanan dan minuman untuk kegunaan dalam perjalanan dan sebagainya. Selepas tawaf wada' kita boleh beli makan sahaja, tak boleh beli lain, tak boleh. Contohnya duit rial lebih banyak lagi, cakap kakak, tadi saya tengok kan ada lagi tudung cantik lah, jom kita patah balik, boleh tak? Lepas tawaf wada' tak boleh. Kalau beli tudung tu, maka tawaf wada' dia batal dan kena buat balik. Kalau terus juga, kena dam kambing seekor. Ingat
Nak beli tudung, nak beli minyak wangi, nak beli sikat rambut, nak beli apa-apa pun mesti buat sebelum tawaf wada'. Kalau buat selepas tawaf wada', kita akan dikenakan dam seekor kambing. Masa duit mana ada habis lah. Kan? Dah beli macam di Madinah dia habis 3-4 ribu dah. Di Mekah pula habis 2 ribu lagi. Tuan-tuan, saya cakap ni betul tau. Orang kita ni, tu macam soalan tadi pergi melancong ke apa tu. Dia beli sungguh. Sampai habis duit. Kan? Agak-agak lah tuan-tuan. Kalau nak habis duit pun tuan-tuan taruhlah 500. RM5 lah nak balik tu. Ataupun 1000 lah. Simpan 1000. Simpan 1000 lah kalau nak balik. Sebab apa? 1000 ini di antaranya apa kita nak guna? Nak guna ialah kalau kita tak boleh buat tawaf wada', mungkin kita akan bayar dam. Yang kedua, kalau barang lebih kena bayar dam di airport. Bukan bayar dam lah, bayar barang kilo. 1 kilo saya tak tahu berapa ringgit sekarang yang terkini. Mungkin 100 rial kalau tak silap saya. 1 kilo lebih 100 rial. Jadi yang tu kena hati-hatilah. Nanti saya amat yakin dengan tuan mutawif kita, semalam sebelum balik dia akan pergi ziarah tuan-tuan dan puan-puan di setiap bilik dan dia akan bawa penimbang siap-siap. Dia akan timbang di situ. Siapa yang lebih dia suruh buang siap-siap. Macam tu. Jadi janganlah kita bayar duit kat airport tu, Allah rumit nanti. Kemudian seterusnya ialah bersedekah ketika menunggu kedatangan kenderaan di penginapan. Boleh. Kita duit banyak lagi, tukar siap-siap 10 sampai di hotel, kemudian kita berasa nak sedekah. Okey, kita bagi seorang bagi. Okey, silakan. Boleh. Tapi dengan syarat di penginapan di hotel. Kemudian membayar dam, walaupun begitu digalakkan untuk membayar sebelum tawaf wada'. Boleh bayar dam selepas tawaf wada', tetapi sebaik-baiknya sebelum kita lakukan tawaf wada' kita bayar dam dulu kalau ada. Kemudian apa lagi? Okey, yang seterusnya menunaikan solat fardu di hotel berdekatan dengan apa? Berimamkan imam Masjidil Haram. Boleh. Jadi bila kita balik dah hotel dah, bas tak sampai lagi azan. Maka kita tak payah pergi di Masjidil Haram lagi, kita sembahyang di hotel saja. Dan boleh kita ikut imam Masjidil Haram kalau dekat. Boleh. Kita ada taklif di masjid dah. Sebab kita ada tujuannya sepatutnya selepas tawaf wada' tu keluar pada Mekah. Bukan kita tunggu lagi. Okey, kemudian ini ialah resolusi muzakarah haji peringkat kebangsaan kali ke-35 musim haji tahun 2018. Masih lagi boleh pakai sampai sekarang. Kemudian seterusnya, perkara yang tidak dibolehkan ataupun tidak digalakkan selepas tawaf wada', apa kita nak buat? Berlengah-lengah dalam Masjidil Haram sehingga menyebabkan perjalanan jamaah yang lain terganggu kerana menunggu kepulangan kita seorang. Ini tak digalakkan. Kemudian lagi tak digalakkan ialah bersedekah semasa di dalam Masjidil Haram atau dalam perjalanan balik ke bangunan penginapan. Jika bersedekah sambil berjalan tidak mencari-cari nak beli kat siapa, boleh. Jangan kita spare duit RM10 kan, kita tengok yang ni janggut panjang sikit, tak payahlah kaya kot ambil lain. Tak boleh. Kalau nak bagi itu je. Jangan pilih orang kan. Kemudian seterusnya ialah perkara yang tidak digalakkan selepas tawaf wada' dalam perjalanan ke bangunan penginapan, balik ke hotel. Apa yang tak boleh buat? Membeli barangan yang tidak ada kaitan dengan keperluan perjalanan seperti tasbih, minyak wangi, cincin, kain tudung, makanan burung dan sebagainya walaupun dengan harga RM1 tak boleh. Balik terus duduk hotel. Nanti sampai di hotel, kalau rasa makanan tak ada, kita nak pergi beli, boleh. Jangan masa jalan perjalanan balik ni. Okey. Lepas tu dia kata lagi, boleh bergambar atau mengambil gambar setelah sampai di bangunan penginapan. Orang sekarang ni memang wajib ambil gambar. Sebab apa? Dia ambil gambar, dia pergi dengan adik dia, sampai di hotel, adik tak sampai lagi. Kakak sampai dekat hotel, ambil gambar kakak. Kakak sekarang berada di hotel, hantar gambar dekat dia. Dia tahu kita dah balik. Jadi bila sampai di hotel baru boleh ambil gambar. Kemudian seterusnya, perkara yang boleh dilakukan lagi selepas tawaf wada' ialah boleh makan di hotel, boleh masuk bilik air hotel qada hajat, boleh mandi, boleh menyalin, boleh menukar pakaian, boleh.
Mana tadi nak balik nak pakai baju lain pula kan. Hak tadi dah tak cantik dah. Nak pakai baju yang serba-serba canggih lah. Hak baru beli apa yang abaya dekat Mekah tu. Tapi niat kena jangan nak tunjuk kat orang lah. Okey, kemudian zikir dan membaca Al-Quran semasa menunggu boleh. Mengambil beg atau barang yang diletakkan dalam bilik hotel boleh. Mencari isteri, saudara atau waris yang rakannya hilang boleh. Mengambil barang-barang yang hendak dibawa bersama boleh. Tidur dalam bilik, tidur janganlah. Walaupun dia kata boleh. Tidur dalam bilik hotel sementara menunggu bas datang. Jangan tidur dalam bilik. Kita letih sangat dah tuan-tuan. Pernah berlaku di rombongan siapa tak tahu itu hari. Yang tahun lepas. Bawa 40 orang. Cari tinggal 38. Cari dia duduk kat mana? Dia duduk dalam bilik dengan bini dia. Duduk tidur. Seorang satu katil. Letih. Tidur. Jangan tidur di situ. Kita nak tidur dekat lobi dekat bawah tu je nah. Kemudian melawat pasangan ataupun saudara ataupun waris rakan yang sakit di hospital. Ini kecemasan sahajalah. Kalau yang lain tak boleh. Kemudian okey, ini benda yang sama yang saya terkopi dua. Maksudnya okey, dah selesai. Laju dah tu. Okey, dah laju. Saya lajukan lagi. Okey, dah. Okey, habis. Saya lajukan lagi. Semua bakal jemaah umrah yang dikasihi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesabaran dan ketenangan serta didoakan mendapat sebaik-baik ganjaran. Maksudnya cukuplah sampai di sini pertemuan kita. Saya bukalah kalau ada soalan kepada kakak yang masih nak bertanya. Okey, silakan kakak. Kaedah nak bayar dam. Okey. Dia mula pada hari ni jangan bincang bab dam. Jangan bincang bab dam langsung. Kan? Saya takut bila kita sebut dam ni, takut sangkut dam. Okey. Kita jangan kosongkan fikiran kita daripada bayar dam. Kalaulah kena dam juga, maka puan jumpalah dengan mutawif bertugas. Ataupun mutawifah bertugas kata, kakak, saya ni ada nak bayar dam. Macam mana? Kakak ni akan kata, okey, bawa duit kat saya akan uruskan. Jadi mutawif ni dia tak buat sendiri, dia akan bagi kepada mutawif Al-Fajar yang bertugas di Mekah atau Madinah akan uruskan. Jangan fikir, kita jangan fikir dam lah. Cuma kita bawa duit lebih tu kalau terkena dam nah, tapi kalau boleh kita tak payahlah sebut dam-dam saya juga saya. Banyak tu 500 lebih. Okey, lain. Okey. Okey, jawapan saya mudah aja. Mengikut undang-undang Kerajaan Arab Saudi, hanya di bawah sahaja boleh masuk orang pakai ihram. Bagi kita yang lelaki kena buat di tingkat 2. Orang perempuan boleh masuk di bawah sebab dia pakai macam pakai ni. Kita agak sebab kadang-kadang lelaki ni dia banyak penipu. Dia pakai ihram tapi nampak seluar, nampak singlet. Memang kita wadat tak payah pakai ihram, pakai baju biasa je. Yang lelaki nak masuk dalam dataran tahun di bawah memang kena pakai ihram, tapi itu penipu. Sebab kita bukan dalam ihram. Sebab apa tuan-tuan puan? Ini cuba ambil satu pengalaman yang berlaku. Seorang tu dia dah habis umrah semua nak balik dah. Dia pakai ihram nak masuk tujuan dia tawaf wada. Tiba-tiba masuk meninggal kat situ. Okey, hukum meninggal di pakai ihram, cara kafannya ialah dengan kain ihram. Sedangkan awak bukan ihram. Ini yang nak kena ambil berat. Nak memudahkan sekarang ni naiklah di tingkat 3, kita tawaflah di atas. Kalau tak mampu, kita naiklah kita bagi tu. Bayar seorang 100 rial, dia bawa lah. Pada masa tu sebab kita dah tak larat sangat, dah sakit lutut, dia lemah, batuk-batuk tu sudah pasti dah. Ya? Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Naik kereta golf. Dulu ada motor, sekarang motor tak ada dah. Lah ni kereta golf tu dijadikan untuk mengangkut jamaah yang tak larat. Cuma kereta golf tolong jangan duduk di belakang sekali, jangan.
Sebab di belakang dia menghadap ke belakang. Cuma duduk di depan je. Tapi mungkin di sana dia pun tahu kot. Sebab kita membelakangkan kiblat kan. Jadi di belakang memang dia buka kursi tu. Tak ada kan. Okey, lain soalan? Kalau tak ada, saya nak berhenti sini. Boleh berhenti pun tuan urus dia? Boleh berhenti ya? Boleh. Nasi dah masak? Okey, dah selesai. Okey, saya ginilah secara saya peribadi, saya mohon maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sepanjang pertemuan kita bersama 3 kali dan atau lebih bersama saya, inilah saya, seperti tuan-tuan tengoklah kan. Bagi saya orang biasa, cuma bercakap je, kadang-kadang terlajak cakap. Saya mohon maaf lah. Saya mohon maaf, dan satu lagi saya mohon doakanlah kami di sini yang belum berangkat lagi. Kami pun teringin sangat nak pijak Mekah Madinah lagi ni. Jadi Tuhan belum makbulkan lagi dan belum ada tarikh lagi. Jadi saya yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan pergi 12 hari 10 malam, tuan-tuan balik besok, tuan-tuan akan jumpa mutawif. Ustaz, bila tarikh yang akan datang? Itu selalunya akan berlaku macam tu. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, semoga sihat selalu, sihat sejahtera, selamat pergi, selamat balik dan mendapat umrah yang makbulah. Doakanlah kepada kami semua agar apa yang tuan-tuan dan doa itu, doalah juga kepada kita-kita yang belum berangkat ni. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.